Okey, nak tengok berapa dia punya fuel consumption untuk QJ Motor AX 200S. Okey, motor ni aku ambil waktu tu memang ini dah berkelip-kelip. So aku dah isi full tank. Aku isi full tank guna kad memang penuh lah, sampai penuh, dalam RM20 lebih, RM21. So sekarang dah jalan 272 km daripada aku isi dulu. So jom kita tengok nanti sampai dah berkelip E ni berapa kita dapat. So that kita boleh tengok satu isian penuh berapa kilometer kita boleh jalan motor ni. Okay, so seperti yang korang tengok, satu isian penuh aku RM20.47 itu price dekat RM6 per liter lah. Kalau subsidi dalam RM15, RM15.5 macam tu. Aku isi hari tu waktu aku ambil motor RM20.38. Lebih kurang RM15.5 jugalah. Jadi aku conclude itu dah cukup untuk aku bandingkan full tank. Okay, so full tank berapa aku dapat? 319. Nampak? Full tank ni aku baru isi 319 km untuk full tank. So berbaloi tak?